Saya Nur Amanina binti Abdul Razak memegang nombor matrik 19 DRT 23F1016 dari Politeknik Muazzam Shah. Tahukah anda, di tengah-tengah kesibukan kota Melaka yang moden, terdapat sebuah permata tersembunyi yang kaya dengan sejarah dan warisan budaya, iaitu Kampung Moulton. Mari ikut saya menjelajahi kampung tersebut. Kampung Moulton dinamakan sempena nama seorang peladang British, iaitu William Moulton, yang pernah memiliki tanah ini pada abad ke-19. Di sini kita dapat lihat rumah-rumah tradisional Melayu yang dibina dengan kayu berwarna-warni dan dihiasi dengan seni ukiran yang halus. Rumah-rumah ini bukan sahaja menjadi kediaman, tetapi juga saksi sejarah kehidupan masyarakat Melayu yang sangat erat dengan alam sekitar. Setiap rumah memiliki keunikannya sendiri. Ada yang sudah diwarisi turun-temurun, ada juga yang telah melalui pemuliharaan untuk menjaga keaslian seni bina Melayu. Jika anda lihat dengan teliti, banyak rumah di sini juga mempunyai tangga yang terbuat dari kayu jati yang berusia lebih dari 100 tahun. Tetapi, banyak rumah-rumah lama di kampung ini yang telah dijadikan homestay seperti rumah di belakang ini. Seperti yang anda semua boleh lihat, Sungai Melaka yang terletak bersebelahan kampung ini. Sungai Melaka bukan hanya sebuah saluran air, tetapi ia adalah saksi penting dalam sejarah Melaka. Anda semua tahu tak, pada zaman kegemilangan Kerajaan Melaka, sungai ini adalah laluan utama perdagangan yang menghubungkan Melaka dengan negara-negara di luar. Bayangkanlah, kapal-kapal besar berlayar di sini membawa pelbagai komoditi dari seluruh dunia. Jadi, itulah sedikit sebanyak tentang Kampung Moulton dan Sungai Melaka. Terima kasih kerana menyertai saya dalam perjalanan singkat ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!